Ini adalah motor drone 1000 watt. Ia hanya seberat 40 gram dan ini adalah motor basikal elektrik 1000 watt. Ia seberat 6 kilogram. Tapi adakah mungkin untuk menggerakkan basikal elektrik dengan motor sekecil ini? Sekarang, bila saya kata kedua-dua ini adalah motor 1000 watt, saya menggunakan data yang diberikan oleh pengeluar motor. Jadi untuk lebih tepat, motor drone dinilai pada 928 watt dan motor basikal elektrik mungkin dibundarkan kepada kilowatt terdekat. Tetapi ada lagi dalam spesifikasi, selain daripada kuasa sahaja. Sebagai contoh, traktor ini mempunyai kuasa kuda yang sama seperti Nissan GT-R, tetapi Nissan mempunyai kelajuan maksimum 195 batu sejam dan traktor itu hampir tidak boleh mencapai 25 batu sejam. Dan ini sangat serupa dengan motor yang kita bandingkan. Basikal elektrik itu mempunyai kelajuan maksimum 28 batu sejam dan diameter roda 26 inci. Ini bermakna pada kelajuan maksimum, motor basikal elektrik berputar kira-kira 360 RPM, tetapi motor drone boleh berputar sehingga hampir 30,000 RPM. Ini menyebabkan sedikit masalah kerana jika kita memutar roda basikal 26 inci pada 30,000 RPM, basikal itu akan bergerak lebih laju daripada SR71 Blackbird. Jadi kita perlu menurunkannya sedikit supaya roda berputar pada kelajuan yang lebih munasabah. Satu sproket basikal 11 gigi mempunyai diameter kira-kira 5 cm. Dan untuk mendapatkan nisbah 80:1, iaitu lebih kurang apa yang kita perlukan. Untuk menukar 30,000 RPM kepada 360 RPM, bermakna kita memerlukan sproket belakang dengan diameter kira-kira 4 meter, yang jelas sekali tidak mungkin. Tetapi sebaliknya, kita boleh menggunakan satu siri tali sawat dan takal untuk menurunkan RPM di bahagian motor sebelum memasang rantai. Untuk aplikasi khusus ini, saya akan menggunakan nisbah takal 4:1, terus dari motor. Dan kemudian satu lagi nisbah 4:1 ke aci keluaran. Ini bermakna sproket keluaran akan berputar sedikit di bawah 2000 RPM. Dan kerana projek basikal super kapasitor saya sebelum ini juga memerlukan sproket belakang yang besar. Apabila digabungkan dengan takal, kita sepatutnya mendapat RPM roda akhir sekitar 360, yang sangat sesuai dengan basikal elektrik itu. Langkah seterusnya ialah membuat plat pemasangan untuk motor dan takal yang saya potong daripada aluminium menggunakan router CNC saya. Ini kemudian boleh diapit pada rangka basikal menggunakan beberapa pendakap yang dicetak 3 dimensi dan kita boleh mula memasang komponen-komponen tersebut. Bermula dengan takal keluaran, yang saya telah pasangkan sproket padanya menggunakan beberapa bolt. Ini kemudian boleh dipasang pada tapak utama dengan bolt bahu, yang pada dasarnya adalah bolt aci berketepatan tinggi yang menjadi tempat galas berputar. Saya kemudian boleh memasang rantai basikal dan mengetatkannya dengan meluncurkan tapak sepanjang rangka. Jadi, dengan tali sawat dipasang, takal tengah kemudian boleh dipasang dengan cara yang hampir sama dan boleh ditegangkan menggunakan galas idler kecil di dalam slot ini. Dan akhirnya, kita boleh memasang motor drone dan melihat sejauh mana ia berputar. Macam mana rupanya? Dengan perkakasan sudah siap, sekarang masa untuk memasang elektronik yang akan membekalkan kuasa kepada motor serta papan Arduino kecil. Untuk menukar isyarat pendikit, analog kepada isyarat digital yang direka untuk pengawal motor drone. Sempurna kawan. Tengok betapa kemasnya pendawaian itu. Jom kita mulakan. Ia akan bergerak, ia berpusing ke arah yang salah. Tapi ia ada sedikit kuasa. Tapi itu memang ada kuasa, saya boleh rasa roda tu. Memang ada top di situ. Ujian pertama. Tengok tu. Sekedar mengerang. Aduhai. Oh, rantai itu terlucut. Cuba tengok tu. Memang tak masuk akal betapa kecilnya motor tu. Cari sayang. Oh tidak. Oh sayang. Oh sayang. Oh tidak.
enjin itu betul-betul sedang mendidih. Saya boleh faham ya. Bau dia tak sedap. Saya rasa kita perlukan enjin yang sedikit lebih besar. Ya, betul tu. Boleh goreng telur atas tu. Bau dia memang teruk kan? Jadi jelas kita perlukan motor baru dengan torque yang lebih tinggi, tapi juga yang boleh muat pada tapak motor sedia ada. Jadi saya jumpa motor ini yang juga direka untuk drone dan saiznya hanya sedikit lebih besar daripada motor sebelum ini. Namun perbezaannya ialah ia hanya berputar sehingga 15,000 RPM berbanding 30,000 RPM. Secara teori, dengan separuh jumlah RPM maksimum, motor sepatutnya menghasilkan 2 kali ganda torque untuk kuasa yang sama. Sekarang, saya kata secara teori. Kerana penarafan 1000 watt pada motor-motor ini sebenarnya adalah untuk kuasa elektrik dan bukannya kuasa output fizikal sebenar. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan mencubanya. Saya juga telah memindahkan motor dan takal ke bahagian lain pada basikal untuk memendekkan rantai serta mengelakkannya daripada bergesil dengan rangka. Yang diharapkan dapat mengurangkan kemungkinan rantai itu tercabut. Let's play to you. Saya rasa itu sudah jauh lebih berkuasa sekarang. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Semoga berjaya, Tuan. Terima kasih. Teruskan usaha itu. Ia mempunyai kelajuan yang lebih tinggi daripada itu. Betul ke? Itu masih belum capai kelajuan penuh. Tapi masalahnya ialah rantai, Ru. Saya perlu mengetatkan rantai itu. Mari kita tengok. Ia memang longgar sebab rantai itu sangat longgar. Ia terkena pada takal ini. Awak nampak di sana. Ia terkena takal. Jadi sebenarnya ia sudah haus. Kalau awak tengok pada tali sawat di sini, nampak macam lebih ke sana. Saya boleh nampak awak cuma kena fokus padanya. Ya, jadi begitulah. Jelas sekali saya tak reka bentuknya untuk dipasang di sini. Awak perlukan salah satu bobin kecil macam tu di situ. Ya, pegangkan ia. Duduk saja di atas itu macam tu. Saya rasa begitu. Tegangkan rantai itu sedikit lagi ya. Ya, boleh untuk satu pusingan lagi. Guys. Itu tadi kelajuan maksimum. Itu tadi. Nampak laju. Memang pun. Jam saya tunjuk lebih sikit dari 20 batu sejam. Betul ke? Itu memang bagus. Memang hebat untuk bayi kecil. Awak nak cuba tak? Mungkin. Hangat. Hangat ke? Ya, saya masih boleh pegang. Suhu sekitar 40 atau 50 darjah. Lebih kurang 50 darjah. Ya, maksud saya itu masih suhu yang selamat untuk sebuah motor. Awak nak cuba? Ya, betul. Macam ni kita nak mula. Awak boleh guna motor, awak kena kayuh, cuma buat sikit saja. Oh, ini memang gila. Itu memang hebat. Tak apa kan? Torque dia jauh lebih banyak daripada yang saya jangka. Saya ingatkan awak akan ambil masa lama untuk capai kelajuan. Tapi ia terus meluncur laju. Itu memang sangat mengagumkan. Panas tak? Oh ya, itu memang panas. Betul-betul panas ke? Ia agak panas. Jangan pegang macam saya buat tadi. Ya, jadi awak pernah terfikir nak beli basikal elektrik yang dikuasakan oleh drone? Mungkin. Jadi, saya pasti anda semua tertanya-tanya, macam mana prestasinya berbanding motor basikal elektrik? Baiklah, mari kita tengok dalam drag race. Oh, itu memang panas.
Aduh, tunggu. Saya rasa saya mungkin telah mencairkan gegelungnya. Ya, itulah had mutlak motor itu. Dan motor hub. Ya. Rasa sejuk. Suhu yang sama dengan rangka basikal. Sejuk sangat. Jadi, untuk menjawab soalan, ya, anda boleh menggerakkan e-basikal dengan motor drone kecil, tapi adakah saya akan mengesyorkannya? Mungkin tidak. Terima kasih kerana menonton.